Channel. Kepekan Kuala membeli bingkai, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Putri Nur Izan Patricia binti Jamaluddin, turut anak didik di SMK Mahmud Nalidin. Pada waktu lapang, saya memilih untuk membaca buku, artikel, majalah dan lain-lain. Membaca ialah hobi yang sangat bermanfaat kerana ia membuka pintu kepada ilmu pengetahuan. Melalui membaca, saya dapat meneroka dunia tanpa keluar dari rumah. Selain meningkatkan kosakata dan pemikiran kritis, membaca juga membantu saya memahami pelbagai budaya serta pengalaman hidup orang lain. Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi tentang novel yang penuh dengan pengajaran dan memberi inspirasi kepada saya, iaitu Jejak Monpus, karya Zulaikha Python. Ia mengandungi 217 halaman bercetak. Jejak Monpus mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Zahar yang berusia 22 tahun dan sedang menuntut dalam bidang sains kaji hayat. Zahar sangat mencintai dunia serangga dan mempunyai minat mendalam dalam penyelidikan. Minatnya ini bermula sejak kecil, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi terhadap alam sekitar. Segalanya bermula apabila Zahar menyadari bahawa spesies ulat bulu puspus yang dikajinya semakin pupus. Dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan spesies ini dan dalam pencariannya, dia menemui spesies baru bernama Monash di sebuah pulau terpencil. Dengan ilmu yang dimilikinya, dia berjaya mencantumkan puspus dengan Monash, menghasilkan spesies baharu yang diberi nama Morgoth. Namun, pada masa yang sama, kampung halamannya, Kampung Maju Jaya, menghadapi wabak serangan ulat bulu berintik hitam. Serangan ini menyebabkan penduduk kampung mengalami kegatalan kulit dan penyakit misteri. Keadaan semakin buruk apabila masyarakat mula menulung jari kepada Zahar, menuduhnya sebagai punca masalah kerana dia sering melakukan kajian terhadap serangga. Zahar berasa sedih dan tertekan, tetapi dia tidak berputus asa. Dengan bantuan rakan-rakannya, Fikri dan Malcolm Tan, dia berusaha mencari penyelesaian bagi menangani wabak tersebut. Ibunya, Kristina, seorang guru yang penyayang, sentiasa memberikan sokongan dan nasihat agar dia terus berjuang. Namun, bukan semua orang menyokong Zahar. Ripin, seorang penduduk kampung yang menyimpan dendam terhadapnya, sering menimbulkan masalah dan berusaha memburukkan namanya di hadapan orang kampung. Zahar tetap bersabar dan meneruskan kajiannya. Setelah berbulan-bulan menjalankan eksperimen, akhirnya Zahar berjaya mencipta Monpus, sejenis racun serangga biologi yang boleh menghapuskan ulat bulu berintik hitam tanpa menjejaskan alam sekitar. Dengan keberaniannya, dia memperkenalkan Monpus kepada penduduk kampung dan setelah diuji, ternyata racun itu berkesan. Wabak akhirnya berjaya dihentikan. Penduduk kampung mula sedar bahawa mereka telah salah menuduh Zahar. Mereka meminta maaf kepadanya dan berterima kasih atas usahanya menyelamatkan kampung. Malah hasil penemuan Zahar telah membawanya ke anugerah produk inovasi di Universiti Teknologi Malaysia, di mana dia menerima penghargaan atas sumbangannya dalam dunia sains. Kisah Jejak Monpus mengajar kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Ia juga menunjukkan bahawa keberanian, kesabaran dan usaha gigih akan membuahkan hasil. Selain itu, kita perlu belajar untuk tidak cepat menilai seseorang tanpa memahami usaha dan niat mereka. Akhirnya, Zahar bukan sahaja berjaya menyelamatkan kampung tetapi juga membuktikan bahawa sains boleh membawa perubahan kepada masyarakat. Dia menjadi inspirasi kepada ramai orang dan terus berusaha dalam bidang penyelidikan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, di sini saya amat menekankan bahawa membaca bukan sekadar hobi tetapi jambatan kepada ilmu dan kejayaan.
Ia membantu meningkatkan pemikiran kritis, memperkaya kosakata dan membuka minda kepada dunia yang lebih tindas. Mulakan dengan bahan yang menarik minat, bacaan sedikit setiap hari dan nikmatinya manfaatnya. Ingat, ilmu adalah kunci masa depan. Maka sudah berakhirlah bicara buku dari saya. Izinkan saya menutup tirai dengan 2 rakam pantun. Membaca buku menambah ilmu, menajamkan minda setiap ketika. Jadikan amalan sepanjang waktu agar berjaya di masa depan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.